Macam mana orang-orang yang mengkaji Belanjawan 2026? Tentu anda teruja untuk cuba memahami strategi belanjawan seperti yang saya sarankan. Cuma mungkin bagi orang yang pertama kali melakukan perkara ini, anda akan dapati bahawa bukan hanya ucapan belanjawan yang penting, tapi ada dua dokumen lain yang penting, iaitu Tinjauan Ekonomi 2026 dan juga Tinjauan Fiskal 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Malaysia. Jadi, apa yang kita dapat rumuskan ialah data dan maklumat yang nak kita gunakan untuk membina strategi tidak datang dalam satu dulang yang cantik, yang jelas di depan mata kita. Kita kena baca pelbagai dokumen, melihat pelbagai data, mengkaji pelbagai maklumat dan kemudiannya kita kena sambungkan pelbagai maklumat dan data ini untuk membentuk satu gambaran yang mana daripada situ kita akan membentuk strategi, membentuk belanjawan perniagaan dan lain-lain lagi. Jadi kemampuan untuk menyambungkan titik-titik yang berselerak merupakan satu kemampuan yang penting dan ini perlu kita bina sebagai seorang usahawan. Nak bina ni kita kena berlatih lah, cari data, cari maklumat, bincang dengan orang-orang yang pakar dalam bidang berkenaan, kemudian kita cuba bentuk gambaran kita sendiri berdasarkan data-data dan maklumat-maklumat yang ada. Ini kita kena buat berulang-ulang kali. Kemudian satu perkara yang penting juga ialah apa yang dipanggil back testing ataupun setelah masa berjalan kita tengok sama ada unjuran-unjuran kita ataupun gambaran yang kita bina itu tepat atau tidak berbanding dengan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi sekiranya kita selalu buat perkara ini, lama-lama kita akan membentuk kemahiran untuk menyambungkan titik-titik yang berselerak dan ini merupakan satu kemahiran penting untuk CEO, untuk pengurus, untuk usahawan dan orang-orang yang menjalankan tanggungjawab untuk pastikan organisasi ataupun perniagaan mencapai matlamat yang telah ditetapkan.